Produk Max Blue ni dia sebenarnya sudah tembus dekat pasaran 4 negara. Kita sebenarnya bukan fokus dekat dalam Malaysia sahaja, tapi kita juga tengah cuba untuk tembus ke luar negara juga. Market kita nak semakin besar lah. Jadi sekarang ni kita dah tembus 4 negara, Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Jadi kita bukan fokus dekat dalam negara kita sahaja. InsyaAllah kita akan tembus ke negara-negara lain juga. Okay? Okey, ini adalah antara produk-produk Max Blue yang mana sekarang ni korang boleh dapatkan produk kita ni dekat dalam sistem ahli. Ada 18 produk. Ada yang ini adalah antara produk yang terbaru kita launch pada tahun ni. Pada 2026 ni kita baru bawa masuk sahaja. 1 sampai 9 ni biasanya ini produk kita yang dah memang orang kenal, dah memang famous, dah memang ramai peminat kita punya produk. Salah satunya Habatus Sauda, minyak angin. Kita punya pomade yang ini memang kita punya produk yang dah ada dekat dalam pasaran yang dah lama lah. Dan yang ini baru kita buat masuk, tapi yang korang boleh dapatkan dekat dalam sistem ahli Max Blue. Jadi ini adalah 18 produk. Tapi insya-Allah kita akan bawa masuk banyak lagi akan datang. Paling terdekat pun ada banyak lagi yang kita akan bawa masuk. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat kita try secepat yang mungkin untuk bawa masuk lebih daripada 100 produk dalam kita punya sistem. Jadi ahli-ahli ni tak perlu nak pergi beli dekat tempat lain. Dia hanya beli dekat dalam sistem Excluded sahaja. Okey. Okey, produk kita ni dah lebih 4 juta botol produk kita telah terjual sepanjang 10 tahun kita berada dekat dalam pasaran lah. Dan kebanyakan produk kita ni dia ada kelulusan KKM dan juga 2 produk kita ada CJ Halal JAKIM. Okey, iaitu Habatus Sauda dan minyak angin bidara lah. Dan kebanyakan produk kita dihasilkan daripada bahan semula jadi dan juga bahan sunnah. Macam contoh Habatus Sauda, madu, bidara dan juga lain-lain lah. Okey, ini adalah bukti sole produk kita dalam sistem ahli lah. Yang dah terjual sebab contoh yang pertama adalah minyak angin bidara Habatus Sauda Plus kita. Yang ini memang ramai peminat minyak angin ni. Jumlah terjual adalah 314,925 botol dah terjual. Yang ini hanya di dalam sistem, belum lagi campur dengan TikTok, Shopee dan tempat lain-lain lagi. Lepas tu yang kedua adalah shower gel bidara. Yang mana yang ini dah terjual lebih daripada 319,853 botol. Jadi shower gel kita ni shower gel yang semula jadi, memang ramai peminat yang sentiasa repeat order. Yang ini adalah jumlah sol di dalam kita punya sistem, ahli punya sistem ni. Kat sini menunjukkan yang kita punya produk ni high demand lah. Memang sentiasa ada orang repeat order. Okay, kita ke bahagian-bahagian produk yang kita ada. Setakat ni kita ada 18 produk yang aktif. Produk yang pertama adalah Habatus Sauda, yang ini memang famous lah, ramai yang kenal yang ni sebab dia dah terjual lebih daripada 2.5 juta botol. Dan yang ini ada halal dan juga ada KKM. Okey, produk kita ni. Jadi tuan-puan yang ada masalah anxiety, hormon tak stabil, gastrik kan bulan-bulan Ramadan ni, sangat sesuai amalkan kita punya Habatus Sauda. Jadi harga runcit RM33, harga ahli RM29.5 dan PV adalah 20 PV. Jadi untuk kita punya PV ni, apa fungsi dia? Nanti saya akan explain dekat slide yang kat belakang nanti, insya-Allah. Okey, yang kedua adalah minyak bidara Habatus Sauda Plus, yang mana minyak angin ni pun memang ramai sangat peminat. Sebab tu dah terjual lebih daripada 700,000 botol, juga berdaftar dengan KKM dan halal JAKIM. Dan yang paling penting, kita punya minyak angin ni dia tak ada campuran kapur barus. Jadi dia selamat lah kalau guna untuk bayi ada masalah kembung perut, boleh sapu. Ataupun untuk ibu mengandung yang tengah mencari minyak angin yang sesuai untuk ibu mengandung guna, korang boleh try kita punya minyak angin sebab dia tak ada campuran kapur barus. InsyaAllah selamat. Okey, jadi kalau yang ada masalah anxiety, insomnia, susah nak tidur malam kan, korang try sapu kita punya minyak angin. InsyaAllah dia akan bagi rasa cepat nak tidur macam tu. Okey, harga runcit RM20, harga ahli RM18 dan PV adalah 10 PV. Seterusnya shower gel dia terjual lebih daripada 400,000 botol. Dan kita punya shower gel juga berdaftar dengan KKM. Dan yang paling penting, kita menggunakan bahan semula jadi yang bebas paraben, SLE dan SLS. Jadi selamat untuk bayi dan kalau
tuan-puan ada masalah kulit sensitif, kulit kering ataupun yang ada eczema kan, sangat sesuai guna kita punya shower gel ni. Jadi harga runcit kita adalah RM33, harga ahli RM29.50, dan PV adalah 20 PV. Seterusnya natural deodorant yang mana natural deodorant kita ni sebenarnya produk pertama daripada Max Blue lah. Dah terjual lebih daripada 300,000 botol, juga berdaftar dengan KKM. Dan apa yang uniknya kita punya deodorant ni, bila korang spray, dia boleh tahan bau badan, buang bau badan sehingga 3 ke 5 hari. Sebab dia dan dia ada kandungan air mawar, tawas dan juga herba-herba dekat dalam tu lah. Jadi sebab apa dia boleh menyahkan bau tu dalam masa 3 ke 5 hari? Sebab dia membunuh bakteria. Okey, harga runcit RM33, harga ahli RM29.50, dan PV adalah 20 PV. Okey. Seterusnya adalah natural pomade yang mana pomade ni dah terjual lebih daripada 400,000 botol, juga berdaftar dengan KKM, dan kita punya pomade ni dia diperbuat daripada madu dan juga bunga tanjung. Apa yang istimewanya kita punya pomade ni bukan sahaja untuk pakai rambut, untuk style-stylekan rambut tak, tapi dia juga untuk merawat kulit kepala yang gatal ataupun merawat yang ada masalah kelemomo kan. Korang boleh try guna kita punya pomade. Ada yang ada masalah kulit kering, bukan dekat kepala, macam contoh dekat lengan ke, dekat atas belakang ke, diorang sapu kita punya pomade ni, alhamdulillah dia punya gatal-gatal tu hilang. Macam tu. Jadi dia bukan sahaja untuk rambut tapi juga untuk merawat rasa gatal. Okey, harga runcit RM33, harga ahli RM29.50, dan PV adalah 20 PV. Seterusnya adalah minyak urat sendi yang mana minyak urat sendi ni adalah untuk korang yang suka bersukan. Yang jenis buat aktiviti lasak, yang jenis hiking, main badminton, main bola, semua tu sangat sesuai korang guna kita punya minyak urat sendi ni. Minyak urat sendi kita ni tanpa alkohol dan tak ada campuran kapur barus juga. Jadi selamatlah kalau korang nak guna. Spray dekat, kalau contoh sakit belakang, sakit pinggang kan, korang spray, nanti dia akan bagi rasa sejuk. Dia akan redakan rasa sakit tu. Okey, harga runcit RM49, harga ahli RM45, dan PV adalah 28 PV. Seterusnya adalah perfume daripada Max Blue. Authentic perfume daripada Max Blue. Sekarang ni kita ada 4 jenis perfume dah, dan dalam kita punya perfume ni adalah 70% party, dan party tu kita import khas daripada Perancis. Dan apa yang paling istimewa adalah kita punya perfume ni dia tahan bau sehingga 72 jam. Jadi korang boleh cuba kita punya perfume. Harga runcit RM20, harga ahli RM18, dan PV adalah 10 PV. Seterusnya kopi kunyit hitam dan halia. Kopi kita ni special sebab dia ada campuran halia dan juga kunyit hitam, dan dia adalah 100% biji kopi Arabica dan Arabusta. Jadi kita punya kopi ni bukan saja yang untuk hilangkan craving kopi, tapi juga untuk buang angin dalam badan dan juga boleh meningkatkan tenaga dan fokus. Okey, jadi ada juga yang bila minum kopi kita ni mata tu tahan mengantuknya. Jadi korang boleh cuba, yang suka kopi boleh cuba kita punya kopi. Harga hanya RM39, harga ahli RM35.50, dan PV kita adalah 22 PV. Okey, yang bawah ni adalah sorry. Seterusnya adalah madu habatus sauda. Yang mana madu ni ada gabungan dua makanan sunnah dari Al-Quran dan juga hadis, iaitu madu plus habatus sauda, dan dia adalah 100% semula jadi dan asli. Dan apa yang istimewa lagi, madu ni ditapis oleh Dr. Profesor Muhammad daripada pensyarah UIA Kuantan. Okey, harga runcit adalah RM69, harga ahli RM63, PV adalah 40 PV. Dan antara setakat ini kita punya madu adalah yang paling mahal yang kita punya produk. RM69, RM63 sahaja produk kita yang paling mahal. Okey, yang bawah ni seterusnya adalah produk terbaru yang kita baru bawa masuk pada tahun 2026 ni. Yang pertama adalah sabun cuci pinggan. Yang mana sabun ni diperbuat daripada cuka makan untuk bantu potong minyak, dan juga ada palm oil surfactants untuk membersihkan, tapi dia masih lembut dekat tangan. Jadi yang ada masalah kulit-kulit sensitif ataupun yang ada masalah eczema tu kan, korang boleh try guna sabun cuci pinggan kita sebab dia sejenis
sabun organik. Dan selamat juga untuk cuci botol susu ataupun sayur. Harga runcit untuk kita punya sabun cuci pinggan adalah RM16.5 dan kita punya harga ahli RM15 dan PV adalah 2.8 PV. Okey, jadi kita punya sabun cuci pinggan ni dia ada dua jenis, dua bau, iaitu orange dan juga strawberry. Okey, seterusnya adalah sambal penyet menangis. Yang ini kalau yang nak cepat, nak masak cepat kan, korang boleh try ataupun yang suka makan pedas. Korang yang suka makan sambal-sambal yang tak ada sambal tu tak sah. Korang kena try sambal penyet menangis daripada Max Blue ni sebab sangat-sangat sedap rasa dia. Ada yang buatkan yang buat nasi goreng, dia jadikan sambal ni sebagai paste. Jadi korang boleh cuba juga. Harga runcit RM14.5, harga ahli RM13.70 dan PV adalah 3 PV. Seterusnya kurma ajwa premium. Yang ini kita bawa khas sempena bulan Ramadan ni. Kita bawa kurma ajwa premium yang mana kurma kita ni diimport daripada Madinah dan kita punya kurma adalah kurma ajwa asli lah dan sangat berkualiti dan sangat premium. Okey, harga runcit adalah RM33, harga ahli RM30 dan PV adalah 7.7 PV. Okey, seterusnya adalah kacang uyu. Okey, kacang uyu ni kira macam untuk snacking lah, untuk orang bawa pergi travel, nak bawa letak dalam beg kan sangat sesuai sebab packaging dia tu packaging dia tu boleh bawa letak dalam beg. Jadi dia ada 3 perasa iaitu sira manis, rumpai laut dan juga kacang kuning. Jadi korang kena cuba kacang uyu ni. Okey, harga runcit adalah RM9, harga ahli RM7.80 dan PV adalah 2.5 PV. Seterusnya mandian bunga aura seri. Yang mana nak buat tu badan ni rasa lagi segar, rasa selesa dan juga untuk bantu menenangkan emosi, korang boleh try kita punya mandian bunga aura seri ni. Dalam dia ada 9 jenis bunga dekat dalam tu dan ada campuran garam juga. Jadi korang boleh cuba mandian bunga kita. Harga runcit RM7.9, harga ahli RM6.50 dan PV adalah 6 PV. Seterusnya sambal bilis garing kuah. Sambal ni dia ada campuran ikan bilis, jadi dia bagi rasa rangup-rangup, crunchy-crunchy macam tu. Lepas tu dia ada rasa pedas, masin dan juga dia ada rasa bau daun limau yang sangat sedap lah. Jadi yang ini boleh je masak goreng telur, makan dengan nasi putih pun dah sesuai dah. Sesuai sangat untuk orang yang tak ada selera untuk sahur. Korang try sambal bilis garing kita ni, sangat-sangat sedap lah. Harga runcit RM14.90, harga ahli RM13.9 dan PV 2.5 PV. Seterusnya adalah garang kunyit Umi Ani. Yang mana garang kunyit ni kita bawa khas sebab kita nak korang boleh buat masak tu dengan cepat. Kita nak korang masak tu dengan cepat. Okey, jadi kita punya garam kunyit ni adalah campuran garam dan juga kunyit, memudahkan dan cepat digunakan. Hanya perlu korang gaul saja dengan ayam, dengan ikan, lepas tu dah boleh terus goreng dah. Dia punya berat adalah 100 gram. Satu pack tu 100 gram. Dan harga hanya RM3.5, harga ahli RM2.5 sahaja dan PV adalah 2 PV sahaja. Okey, seterusnya kita ada 2 perapan serbaguna iaitu kita ada original dan juga premium. Apa yang membezakan original dan premium adalah yang premium ni dia ada herba lah, dia ada herba. Jadi dia punya function untuk dua-dua produk perapan ni adalah untuk korang bakar-bakar ayam, bakar daging, bakar ikan, korang boleh campurkan perap dalam setengah jam macam tu dah cukup. Lepas tu korang boleh terus bakar ataupun goreng. Okey, rasa dia pun sangat-sangat sedap dan dia menjimatkan masa memasak. Bulan-bulan puasa ni nak makan ayam bakar, daging bakar, nak makan dengan nasi kerabu, korang boleh try. Kita punya perapan original serbaguna ni ataupun perapan premium. Jadi harga runcit untuk perapan original RM5.9, harga ahli RM4 dan PV adalah 2.5 PV. Untuk perapan serbaguna premium adalah harga dia RM7.9 untuk harga runcit, harga ahli RM5.50 dan PV adalah 2.5 PV. Okey. Baik, ada tak yang nak tanya soalan tentang produk? Kalau korang nak tanya soalan, tuan-tuan nak tanya soalan, boleh terus tinggalkan dekat chat, nanti saya akan respon. Okey, ini adalah
testimoni produk Max Blue yang mana kita ambil daripada TikTok dan juga Shopee. Kita jual juga dekat TikTok sebagai bukti. Kiranya kalau orang buat research, korang buat research dekat TikTok, korang boleh jumpa produk Max Blue. Banyak sangat produk-produk Max Blue yang ada feedback-feedback positif. Terlalu banyak feedback positif lah. Contoh yang ini kita tengok Habatus Sauda dah terjual 11.8K dah dekat sini. Okey, yang ini pula minyak angin dah terjual lebih daripada 54 ribu botol dah terjual. Jadi dekat sini adalah satu shop, tapi kita sebenarnya kita ada lebih kurang 9 shop yang aktif dekat dalam TikTok lah. Jadi dekat situ pun setiap shop tu dah terjual lebih daripada 10 ribu botol dah masing-masing. Jadi menunjukkan yang produk kita ni memang high demand, sentiasa ada orang repeat order. Macam contoh dekat sini korang boleh tengok ada yang order kali kedua kita punya Habatus Sauda, ada yang beli yang kali ketiga dah. Ada juga yang beli 6 botol dah, tapi dia repeat lagi 3 botol. Jadi kat sini korang boleh tengok yang produk kita sentiasa ada orang repeat. Sentiasa ada yang membeli, sentiasa ada yang repeat kita punya produk. Tak kira lah batu sauda ataupun minyak angin ataupun produk-produk lain. Jadi korang boleh tengok dekat TikTok, korang boleh scroll sahaja dekat dalam TikTok, korang type je produk Max Blue, insya-Allah korang boleh tengok banyak review-review yang positif dekat dalam kita punya TikTok ataupun Shopee lah.